Malaysia Madani. Hari ini memasuki hari kedua Karnival STEM di Kolej Matrikulasi Kelantan. Para pelajar, guru serta warga komuniti turut hadir dengan semangat untuk bertanding dan meneroka dunia sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Dengan itu, marilah kita mulakan hari kedua Karnival STEM dengan penuh semangat. Untuk liputan selanjutnya, saya serahkan kepada wartawan di lokasi. Terima kasih kepada wartawan studio. Saya Aisyah Zahra binti Akbar melaporkan secara langsung berhadapan Dewan Ibn Rushd, di mana pertandingan STEM peringkat negeri Kelantan sedang berlangsung. Para peserta sedang bersiap sedia untuk bergerak masuk ke tempat di mana pertandingan akan berlangsung. Assalamualaikum, nama saya Aisyah Zahra. Hari ini saya bersama salah seorang peserta pertandingan Bridge Building Challenge. Jadi, sejauh manakah persediaan anda dalam pertandingan Bridge Building Challenge? Nama saya Muhammad Akif Daniel bin Muhammad Syahimi. Sebelum pertandingan peringkat zon dan negeri Kelantan diadakan, persiapan yang saya telah lakukan berjalan selama 3 bulan. Banyak waktu PDP di sekolah telah saya langkau demi membuat persiapan untuk kejohanan dan pertandingan pada hari ini. Itu saja. Okey, terima kasih tuan. Para peserta telah bergerak ke Dewan Ibn Sina untuk majlis penutup. Encik Ahmad Haridan bin Haji Muhammad, Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Kurikulum dan Kesenian, Bahagian Sukan Kurikulum dan Kesenian, Kementerian Pendidikan Malaysia. Tapi juga mempunyai empati, nilai kemanusiaan dan semangat tanggungjawab sosial. Sekarang tibalah sesi penyampaian hadiah. Bagi keputusan bagi kategori kepada kumpulan kami telah berjaya menghasilkan sebuah produk yang dipanggil Seedling Box, Coconut Fiber Seedling Box. Semayang yang dihasilkan dengan menggunakan Jadi, apakah harapan saudari untuk menyertai peringkat kebangsaan? Saya berharap semoga kumpulan saya dipermudahkan urusan dan mendapat tempat pertama pada peringkat kebangsaan serta dapat mengharumkan nama sekolah serta negeri. Sekian sahaja pada kali ini. Kembali ke wartawan studio. Sekian saya Norania Marcella binti Hasmadi melaporkan. Harap bertemu lagi di lain siaran.